Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sesi keempat bagi Majlis Convocation Universiti Putra Malaysia bagi tahun 2011 telah berjaya dilaksanakan dan berjalan dengan lancar, yang mana pada hari ini saya Ahmad Faris Berakbi, mantan pengurusi Pro Mahasiswa pada tahun 2010, telah berjaya menamatkan pengajian saya secara rasmi. Dan pesanan saya bagi semua mahasiswa-mahasiswa di UPM yang baru sahaja mendaftar atau masih lagi menjalani pengajian di UPM, sedarlah bahawa aktivis-aktivis mahasiswa ataupun aktiviti-aktiviti yang bersifat kemahasiswaan ni lebih banyak memberi kita peluang untuk sebenarnya untuk membuka segala kemahiran kita, memberi segala lebih pengetahuan berbanding pengetahuan-pengetahuan yang dibekalkan di bilik kuliah. Yang mana ada satu kata-kata daripada Bapa Natsir, satu aktivis Islam, seorang aktivis Islam di Indonesia, yang mengatakan bahawasanya pejuang rakyat itu tidak lahir daripada bilik kuliah, tapi lahir daripada di tengah-tengah masyarakat, yang mana kesusahan dan kepayahan dialami bersama, dan kematangan itu dilahirkan melalui kesusahan dan kepayahan. Jadi mahasiswa-mahasiswi sekalian, beraktivislah, sertailah sebanyak mungkin aktiviti mahasiswa di UPM ini supaya anda semua tidak kerugian dan tidak ketinggalan apabila menyertai dunia realiti yang penuh mencabar selepas ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.